Assalamualaikum. Ni aku ada baca satu berita lah cerita dia. Dia kata, hmm, P. Ramanan, dia kata, dia sedang menjolok. Dia cakap, dia kata, Nurul Izzah ni ialah Panglima Perang PKR di Medan PRU 16. Dia kata, dia up. Aku nak cerita satu je. Dalam PKR ni ialah parti banyak bodek lah cerita dia. Sama macam UMNO juga. Kuat bodek. Siapa yang kuat menjilat, kuat membodek, memang naik lah cerita dia. Ada duit banyak. Confirm. Tiga benda tu kena penting. Banyak duit, kuat membodek, menjilat. Ha, ha, memang A lah cerita dia. Okey, cerita dia macam ni cerita dia. Timbalan Ketua Penerangan PKR 1, Datuk Seri tahu R. Ramanan, dia kata. Dikata khidmat Nurul Izzah sebagai Panglima Perang diperlukan berdasarkan rekod parti yang berjaya merebut banyak kerusi semasa PRU 14. Hebat lah cerita dia. Kan, dia kata Nurul Izzah ni boleh memberi satu macam aura kepada rakyat kita untuk memilih parti PKR lah cerita dia. Kononnya PKR boleh dapat banyak kerusi lah cerita dia. Jadi Ramanan kata prestasi dia telah terbukti berdasarkan rekod sedia ada cerita. Kan. Sama juga macam Faiz Naaman dan sebagainya lah cerita dia. Okey. Aku bukan menyokong Rafizi Ramli. Kau kena faham ni cerita dia. Aku nak cerita bahawa Nurul Izzah ni konon diangkat, dijulang dan sebagainya sebab kerana aura dan pengaruh dia dan sokongan rakyat kepada dia. Aku nak cakap satu je lah cerita dia kan. Satu je cerita dia. Pematang pauh, kerusi pematang pauh tu ialah kerusi sport ialah Anwar Ibrahim. Dulu Anwar Ibrahim menang di Pematang Pauh. Lepas itu, keluarga ni cukup terkenal di Pematang Pauh. Dan Wan Azizah menang di Pematang Pauh. Lepas tu Nurul Izzah menang di Pematang Pauh. Masa Nurul Izzah menang di Pematang Pauh, dia banyak kat KL. Dia tak turun kat sana kecuali dia tak orang-orang dia lah cerita dia. Tak apalah mungkin dia sibuk sangat cerita dia. Lepas tu kalah teruk. Pada PRU 15 kalah teruk. Sehingga tak ada kerusi pun. Campak terus. Adakah orang yang macam tu kita boleh kata dia ada potensi yang bagus, dia boleh penyokong lah, apa rakyat suka dia. Apa silap dia. Sebenarnya orang nak buang lama dah keluarga Anwar daripada Pematang Pauh tu. Tapi disebabkan kesian, tak apalah kita bagi peluang lah. Nasib baik lah. Dia orang bijak cerita dia. Buang semua, tinggalkan satu je. Apa ni? Dia orang cuba buang keluarga Anwar dekat situ cerita dia. Sebab itulah. Kalau Anwar sekalipun, aku cabar Anwar bertanding di Pematang Pauh pun dia kalah. Dia datang ke Ipoh, Tambun, sebab Farhas je. Kau tak tahu berapa banyak Farhas tabur duit kat situ. Sorry to say lah kan. Farhas tabur cukup banyak itu dia. Tidak, Anwar takkan menang kat situ itu dia. Dekat Manjui semua tu. Dekat Tambun tu. Kau faham? Ya, kat Tambun tu dengan askar lah apa sebagainya. Tak adalah cerita dia. Mimpi Anwar nak menang kat situ sebenarnya. Tapi tak apalah. Benda dah berlaku kan cerita dia. So, aku cabar Anwar Ibrahim bertanding di Pematang Pauh balik. Nak tengok hebat tak hebat Anwar Ibrahim, balik tempat dia. Ataupun Wan Izzah ke, Nurul Izzah ke bertanding Pematang Pauh. Nak tengok PRU 15. PRU 16 nanti. Dan Rafizi tak apalah. Kalau pandan pun nanti dia tak boleh dah. Orang pandan pun tak nak sokong dia. Marilah bertanding dekat Kemaman. Kampung dia. Tengok macam mana sokongan terhadap dia. Sebab orang kampung sini tak faham. Tak heran bukan dia. Sini orang PKR kena gelak aja bang itu dia. Aku kenal semua ramai orang jiran aku, kawan-kawan aku pun PKR dekat sini itu dia. Tak, ini cerita. Jadi aku nak ceritakan korang lah kan. Aramanan ni dia banyak duit. Dengan cerita dia berdasarkan dia punya
apa yang disubmit masa tu, apa pengisian harta dia ada 60 juta lebih. Ya tak? Dia orang nombor 2, paling kaya dalam PKR. Nak bayangkan. So, dia ada duit. Dia bodek, jilat. Dah cukup lah tu syarat dia. Dia confirm dapat apa ni, kerusi lagi cerita dia. Untuk bertanding pada PRU 16. Tapi aku nak bagi tahu satu je lah. Ni cerita. PRU 16, Barisan Nasional dekat sini. Confirm Barisan Nasional, UMNO nak semaksimum boleh cerita dia. Nak bagi kursi KPK itu MCA. Mungkinlah paling banyak MCA dapat kursi pun 2 je. UMNO nak bagi. Kalau UMNO nak bagi lah cerita dia. MIC mungkin ada, mungkin tak ada cerita dia. Kalau ada pun 1 je lah cerita dia. Kursi saja, kursi tak boleh nak menang. Tapi soalan dia, ni cerita dia. Adakah PH atau DAP nak bagi peluang, sebab semua ni kursi-kursi yang kata ada 3 nak bagi MCA, nak bagi pada MIC ni ialah kursi-kursi yang confirm DAP tak bertanding. So aku jamin dia takkan dapat 3 kursi ni je. Dan saya kira kursi UMNO sendiri pun akan digaduhkan dengan DAP je dia. PKR memang tak kuat. Okey, aku nak cerita dengan korang. Di Terengganu, ni cerita, aku tak nak tengok cerita ni, aku nak cerita di Terengganu. Bertanding PRU 16. InsyaAllah lah. Bukan nak kata bangga, belagak ke apa ke sebagainya, insyaAllah. Di sini, aku tak sokong mana-mana pun cerita dia. Tapi aku mengundi berdasarkan kawasan. Kalau pengundi di kawasan aku, calon di kawasan aku tu bagus, aku undilah calon tu cerita dia. Kalau aku tengok siapa calon pada masa itu cerita dia. Jadi, kalau calon daripada Barisan Nasional, sorry to say lah kan, cerita dia. Tak dapat tolong lah cerita dia. Kan? Jadi, di Terengganu susah lah cerita dia. Susah nak dapat balik cerita dia. Nak dapat momentum tu balik. Nak dapat 1-2 kursi tu mungkin. Tapi, nak dapat menang, sebab orang dah tahu dah perangai dia orang cerita dia. Jadi, aku cerita ke kau. Okey, ini di apa? Siapa nama Wan Azizah tu kawasan mana? Aku pun tak ingat dah cerita dia. Titu Wangsa ya? Tak ingat Titu Wangsa kot cerita dia. Apa dia buat dekat kawasan dia? Dia turun badan tak? Tak turun badan pun. Orang pun tak ada. Biasa orang kata dalam parlimen pun tak ada solusi tak ada. How do nak menang pada pilihan raya 16? Entahlah. Aku pun tak tahu cerita dia. Tapi nak dapat dia orang ni senang nak bertanding senang lah cerita dia. Tapi itulah. Macam kes apa ni di Melaka lah cerita dia. Kan? Okey lah. Ni cerita di Melaka kan. Katalah Zahid Hamidi and the gang dan sebagainya dekat bahagian atas ni semua ni bersetuju bahawa nak bagi banyak ni DAP, nak kata 14 lah. Orang Melaka nak undi ke? Pengundi Tegar dekat Melaka nak undi ke, atau dia orang boikot je cerita dia? Try tengoklah cerita dia. Apa tak ada hal. Lagipun pilihan raya tak lama. Aku jangkakan pilihan raya bulan 3, bulan 4 tahun depan. Jangan terkejut. Aku jangkakan. Sebab dari ikut apa ni, ikut kelayakan dah memang boleh. Paling-paling pun bulan 5 tahun depan gitu dia. Sebab kalau tahun 2027 masak. Memang masak. Sebab apa? 2026 ni akan ada debat janjian apa, ada seperti kenaikan gaji lah apa sebagainya kan. Itu sebenarnya nak tarik undi lah tu cerita dia. Dia orang guna tu untuk lobby kan cerita dia. Kalau 2027 orang dah nampak dah tembelang masih tak boleh buat, bunuh diri. Okey? Assalamualaikum.